Ni asal orang lelaki. Jadi belasi ya? Belasi. Mana kerja dia? Dapat kerja dia? Naik ikut naik kereta. Mana? Atas ni. Dekat dari tandas ke? Ada kan? Pukul apa kerja dia? Pas contoh dalam pukul 11.30. Semua kat sini? Semua kat sini. Ha? Semua kat sini. Pak yang kena tumbuk, dia kata berapa kali kena tumbuk? Ha? 3-4 kali. Maknanya kalau dia dah pernah kena bully, dia nak kenakan kepada junior juga. Sebab tu budaya ni kena berhenti kat mana-mana. Kalau tidak dia akan inherit. Dia kata dia susun 6 orang sini. 6 orang, mangsa 6 orang kan? Lepas tu dia tumbuk sorang-sorang. Ha? Mula kan dia dulu jatuh. Dia letak apa paper lah. Ada yang Kena kepala. Okey, asal dia bawah. Alasan dia sebab pasal isap vape. dia nak Dia ni BWP ke? Yang kata dia. Tak juga. Ha? dia berapa orang kecil. Pernah praktis. Ada 4 orang. Ya. Dah budaya peluang kedua pindah MRSM dia hanya ni contoh ni tak baik. Ha, kita dah kena sebab kita dah bagi amaran banyak kali kan. You tak syukur. Tapi dia tak masuk dalam kepala dan hati dia ke macam mana? Kejadian tu hari Selasa. Ha? Malam. Roll call dibawa oleh warden. Lepas 11.45 berada di sini. 9.45 dia kerahkan pelajar-pelajar di sini. Kalau ikutkan itu, kata we had the apa maklumat awal. Warden daripada quarters berjalan kaki. Mana dia sempat datang? Dia lalu daripada quarters, bila dapat telefon daripada seorang pelajar kontri. Dia kata dia masa persen dia lah. Janganlah sebab senior dulu pernah bully kita nak buat kepada adik-adik kita. Dulu kita pernah kena, sekarang payback time. Tiada istilah payback time. Kita nak buang budaya bully ini. Sifar bully, zero bully. Barulah MRSM besar dan semua MRSM akan kembali cemerlang dan gemilang. Betul atau tidak? Betul, kesian. Saya menangis dalam hati saya melihat pelajar-pelajar memakai pakaian lokal. Ya, bayangkan pelajar-pelajar, anak-anak pakai pakaian warna, duduk kat lokal. Betul dia bersalah, tetapi kita nak ke masuk dalam tu? Nak ke tak nak? Cukup-cukup lah. Itu sebagai satu pengajaran. No more. Boleh? MRSM besar. Jadikan ini sebagai pengajaran besar. Kita buktikan bahawa ini kes terpencil. After this, no more. Saya tak nak dengar dan saya tak nak tengok anak-anak marah masuk lokap macam tu. Tak kira lah bersalah ke tak bersalah. Tetapi I don't want to see any one of my MRSM students terpaksa berhadapan dengan suasana begitu. Itu sebab, ya betul, saya boleh berkompromi dalam hal-hal lain. Tetapi dalam hal bully, saya tidak akan kompromi. Ya? Dan sebab itu, saya nak bagi jaminan kepada ibu bapa, anak-anak akan sentiasa berada dalam keadaan yang selamat dan terpelihara apabila mereka masuk ke MRSM. Enggak lah. Ada. Boleh. Dia kata straight je tu. InsyaAllah buat betul-betul. Daripada Makcik Gad. Dia tolong minta tolong. Pakcik Kak pun minta sign. Tak, dia kata dia minta satu. Ni macam artis lah. Saya bukan artis. Ha? Okey, bagus. Terima kasih ya. Terima kasih. Ni baru betul fan.